Bang, saya pertama sekali take note apa yang saya nak cakap ni. Bang, pertama sekali clearkan tempat ni. Supaya dia ada outlet, ada air ni ada keluar. Kalau tak ada flow nanti susah ni. Okey, awak hari ni clearkan sebelum hujan. Kalau tak betul-betul clearkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara buat waterproofing ni tak betul. Yang dekat ni, masalah dekat sini ni waterproofing dia, kita ada satu layer foam. Yang tu dia dah jadi macam sponge. Jadi kita try to avoid dia masuk dekat dalam. Jadi cara nak buat dia ni, awak kena hack dulu yang ni. Hack dekat sini, buat dia ada curve sini. Gunakan, kalau boleh pakai mesh lah, ambil yang mesh, cikau yang mesh yang halus tu. Netting tu, masuk tu, lepas tu patch macam tu. Buat dulu, lepas tu baru letak. Letak dulu, lepas tu letak dia punya net tadi tu, patch lagi satu kali, biarkan ada curve kat situ. Tapi buat lawa-lawa lah, buat supaya ada shape, baru nampak kemas lah nanti.